Hari ini sebenarnya tentang video berkenaan dengan satu profil yang menggunakan nama Yusof Azmi Semboyan ni. Saya dah pernah buat video pada tahun lepas, tak silap saya. Dan page ni masih lagi beroperasi menggunakan nama saya, Yusof Azmi Semboyan. Yang di mana followersnya 2,494 orang sahaja. Dan dia punya like, friends dia 1,400. Profil ni dia lock. Hanya sesiapa yang follow dia saja dia bagi open. Maksudnya yang dia approve lah. Jadi apa yang terjadi sekarang ni? Saya menerima banyak aduan yang di mana dia telah membuat kutipan. Siapa yang menggunakan servis dia tu hanya menggunakan talian saja. Maksudnya pengadu-pengadu ni telah berhubung dengan dia secara personal melalui Facebook. Dan saya difahamkan dia telah berjaya untuk collect duit ramai orang. Dan ni ada yang konon-kononnya dia bantu kes penipuan rumah dan sebagainya. Jadi ni sebenarnya amatlah bahaya. Dan saya akan buat laporan polis berkenaan ini. Dan saya minta siapa yang telah berurusan dengan Yusof Azmi Semboyan yang followersnya hanya 1,400 orang ni, saya pun tak faham. Saya punya Facebook cuma ada 3 saja. Yusof Azmi yang followersnya dekat 1.2 juta tu. Satu lagi 353,000. Satu lagi yang UTK punya tu lebih kurang dalam 175,000. Takkanlah followers yang 1,400 ini orang boleh terkena. Tu yang saya jadi bingung. Jadi saya minta untuk kita ramai-ramai report untuk akaun ni supaya Facebook take down. Saya dah pernah buat laporan berkenaan ini. Seharusnya dah take down. Tapi saya tak tahu kenapa masih lagi aktif. Jadi saya minta kepada semua yang pernah berurusan dengan profil ini, minta untuk segera buat laporan polis. Sebab saya yakin, bila kamu buat transfer duit pada dia, dia ada nombor akaun. Nombor akaun yang telah digunakan untuk kemasukan duit. Jadi kita akan dapat mengenal pasti apabila kita buat laporan polis. Polis akan cek siapa pemilik akaun itu dan polis akan buat tangkapan. Polis akan investigate lah dan polis akan bawa ke mahkamah untuk dituduh dan dibicarakan dan dihukum. Jadi saya minta untuk sesiapa saja yang terlibat ditipu oleh akaun yang menggunakan profil saya ni, tolong segera buat laporan polis. Dan saya minta juga kepada semua followers saya, tolong report akaun ni. Kita ada pengikut dekat 1.7 juta kan. Takkan dekat Facebook tak boleh nak report. Tolong report. Report supaya di take down. Saya minta tolong dengan segera. Dan kepada semua tolong be awareness yang ini bukan akaun saya. Tak mungkin 1,400 orang ni adalah milik akaun saya. Dan bila kamu nak berurusan, tolonglah jadi orang yang bijak sedikit. Takkanlah berurusan menggunakan talian. Lagi satu, kita kan ada prosedur. Kena sign agreement. Kena masuk duit ke dalam akaun semboyan. Bukannya boleh masuk akaun personal suka-suka hati. Lepas tu kena sign warrant to act dan sebagainya. Jadi saya minta kepada mereka-mereka, walaupun desperate macam mana sekalipun, tolong mengenal pasti dengan siapa anda berurusan yang melibatkan semboyan. Jadi yang lebih baik adalah datang ke kami punya HQ untuk mendapat kepastian anda berurusan dengan pegawai mana dan sebagainya. Ini adalah scammer. Jadi saya minta ramai-ramai tolong report. Okey? Itu saja dari saya. Assalamualaikum.